Asal tak restart ni? Alamak, tengok voltage aku dah turun lah sampai 0.5. Confirm bateri dah kong lah ni. Aku tinggal lama juga motor ni. Sudah tak boleh start guys. Macam mana ni guys? Kena beli bateri baru ni. Beli je lah bateri baru. So jenama TiEx. So ini untuk RS, RSX, RSB3 semua, YTB. So ni daripada Thailand TiEx. Okay. So bateri ni dia bagi sekali dengan skru nut untuk bateri. Lepas tu juga dia ada bagi sekali dengan screwdriver kecil ni. Ramai je. Semudah kerja kita. Okey guys, jom kita tukar bateri lah. Bateri lama dah dikeluarkan. So kita masuk bateri baru TiEx ni. Okey, ada strap siri apa semua. Okey. Siap ada TikTok punya logo. So kita pasang terus. Okey, dah siap pasang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermeter baik 9.4 starting. Terus boleh start guys. Terus boleh start. Baik lah bateri TiEx ni. So kalau kau nak beli boleh tekan link di bawah ataupun kabel kuning atau mana-mana lah yang berkaitan. Alright, mantap lah TiEx.